pernah terjadi pada Expo Food.ag guys. Selalunya jadi hanya singgahan itu semua pernah je. Tapi ni kali bermakna padu gila guys, padu gila. Angah dah tak boleh cakap dah. Korang nilaikan, korang yang pastikan. Pasal kita tak boleh, kita hanya bikin yang terbaik untuk korang guys. Pasal korang padu, kita bikin terbaik. Sekiranya apa-apa, korang nilaikan sendiri ya guys. Kita tak boleh cakap apa-apa lagi. Tapi tempat mempadu ialah pengeras guys. Jadi korang faham-faham, dia ada terhad ni. Jadi selagi ada waktu, kita akan selesaikan task dia. Ini ada perigi. Ada perigi. Ini ada perigi. Diam. Dengar satu guys. Macam suara orang macam. Yes, dia macam. Angin tak tu macam naik sprint. Dengar. Dia dalam hutan. Yes, macam tangisan tapi Angin tak dapat kepastian, tapi dia dalam hutan. Dia bukan satu guys. Dia sama-sama macam 2-3 lah. Yes, ada macam seorang nangis kan, tapi 2-3 orang ni. Dalam hutan ni. Angah ada trap. Dia macam minta tolong lah guys. Jangan lagi sangat. Ada orang campak barang ke Angah. Korang dengar kan? So, benda tu kena campak ke Angah. Korang dengar tak? Bumbung guys, bumbung. Atas bumbung. Bunyi atas bumbung. Allahuakbar. Tapi tadi Angah minta orang minta tolong guys, macam tolong, tapi sama jauh. Dekat situ je. Dekat sini, tapi Angah tak pasti. Lepas tu Angah kena campak barang. Angah di sini, Angah kena campak barang. Kau nak dengar tak? Tak bumbung guys Bumbung dia papan guys, macam kita sekolah dulu ya. Sini zinc. Tapi yang tadi bunyi dari sini guys. Bunyi daerah sini, atas bumbung atas kepala kita je.